berkait dengan Khawarij. Khawarij ni kalau kita baca dalam sejarah, kita dapati dia timbul selepas daripada peperangan di antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, dulu sahabat Nabi. Ada salah faham menyebabkan berlaku pertemuan, dan akhir sekali selepas daripada itu berlahirlah beberapa golongan yang berpecah. Antaranya yang keluarnya adalah Khawarij. Khawarij ni mereka mempunyai akidah mereka sendiri. Antara pegangan akidah mereka, orang yang dikira sebagai dosa besar itu adalah kafir. Mana-mana orang dosa besar, orang tu kita keluar daripada Islam. Berzina ke dia, merompak ke dia, mencuri ke dia, apa sekali tindakan dosa besar itu, maka dikira sebagai kafir mengikut akidah Khawarij. Benda ni menyalahi dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan orang dosa besar tu dosa besar lah, dosa tidak kafir, tidak terkeluar daripada Islam. Banyaklah takwil-takwilan yang dilakukan oleh mereka yang terkeluar daripada tafsiran yang sebenar mengikut apa yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya mereka ada baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dimuliakan tetamunya. Mereka melihat hadis ni daripada zahir hadis yang mengatakan orang yang beriman dengan Allah hari akhirat ni, orang tu muliakan tetamunya. Lalu mereka buat andaian, sekiranya orang itu tidak memuliakan tetamunya, maka orang itu tidak beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, orang itu dikira sebagai kafir, sebagai contoh. Yang ni bacaan zahir nas yang digunakan oleh bapa Khawarij, takwil-takwil yang batil. Dan kalau pada zaman dahulu, asal-asal keluar yang dikatakan Khawarij adalah golongan yang keluar daripada ketaatan pemerintah yang adil, iaitu pemerintahan Ali bin Abi Talib. Mereka mengungkapkan satu ungkapan yang dilihat hebat, ungkapan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi sebenarnya mereka nak tu bukan ungkapan itu. Ungkapan itu baik, tapi yang mereka mahukanlah kebatilan. Mereka ungkapkan inil hukmu illa lillah, tiada hukum melainkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tiada hukum kecuali hukum Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan itu baik, tapi sebenarnya mereka gunakan itu bukan untuk mereka nak laksanakan Islam, tetapi mereka nak menjatuhkan pemerintahan Ali yang dah melaksanakan Islam. Jadi tindakan itu adalah tak betul. Sebab itu Ali bin Abi Talib apabila mendengar perkataan yang diungkapkan oleh mereka itu, Ali mengatakan kalimatuhu al-haq, kalimat itu betul, wa arada biha batilun, tapi yang dikenaki dengan kalimat itulah kebatilan. Bukan dia nak kebenaran yang ada pada kalimat itu, tapi kalimat itu digunakan adalah untuk menegakkan kebatilan yang dibawa oleh mereka. Jadi yang dikatakan Khawarij ni, mereka ni mempropagandakan istilah-istilah Islam semata-mata untuk nak membenarkan kebatilan mereka. Macam sekarang lah, orang menggunakan ungkapan-ungkapan Islam juga kadang-kadang sebenarnya bukan untuk menegakkan Islam, tapi menegakkan pahaman perkauman mereka, untuk menegakkan nasionalis mereka, menegakkan nasionalis, macam-macam lah, sekular dan pelbagai sekali lah, macam-macam. Tapi ungkapan itu disebut sebagai ungkapan Islam. Sebagai contoh yang berlaku 2-3 bulan sebelum ni pun ada satu golongan orang Islam di Malaysia ni mengungkapkan kalimah jihad. Tapi kalimah jihad yang diungkapkan tu semata-mata untuk mempertahankan orang Melayu, mempertahankan perkauman, bukan mempertahankan Islam, mempertahankan perkauman, menggunakan kalimah jihad untuk mempertahankan utusan Malaysia. Ini tak betul. Ini adalah satu ungkapan yang seperti mana yang telah dilakukan oleh golongan Khawarij terdahulu lah. Dan kita kena ingat juga yang dikatakan orang yang keluar daripada ketaatan pemerintah, tidak semua orang yang keluar daripada ketaatan pemerintah itu dikira sebagai Khawarij. Kalau sekiranya keluar daripada pemerintahan, keluar daripada ketaatan pemerintah yang zalim, dia tidak dikira sebagai Khawarij. Contoh Sayyidina Hussein dan juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, kedua-duanya keluar daripada pemerintahan zalim Yazid bin Muawiyah. Ini berlaku dalam sejarah, diceritakan Sayyidina Hussein dan Abdullah bin Zubair, dia tidak mengatakan orang yang dosa besar itu sebagai kafir. Tak, itu bukan akidah mereka. Tapi mereka keluar daripada pemerintah Yazid bin Muawiyah, menandakan walaupun mereka keluar daripada pemerintah yang zalim, maka mereka itu tidak dikira sebagai Khawarij. Begitu juga berlaku pada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai seorang tabi'in yang hebat. Dia menentang pemerintahan zalim yang diperintah oleh Haji Yusuf As-Saqafi. Dalam ungkapan beliau, sebarang kuliah, sebarang ucapan, sebarang pidato,
apabila disebut nama Hajjaj Yusuf As-Saqafi, pasti dia akan tambah ala la'natullah ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Maknanya Ibrahim An-Nakha'i ni keluar daripada pemerintahan yang zalim, Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dan beliau sebenarnya tidak mengatakan bahawasanya dosa besar yang dilakukan itu maka orang yang melakukan dosa besar itu dikira sebagai kafir. Tak. Begitu juga ada seorang tabi'in yang bernama Ibnu Ash'as. Ibnu Ash'as ni dia masuk ke Basrah, dia kempen rakyat Basrah, dia ajak supaya rakyat majoriti lawan Hajjaj Yusuf As-Saqafi dan juga Abdul Malik bin Marwan. Sehingga kan diceritakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bilangan rakyat yang mengikut Ibnu Ash'as ni menjangkaui bilangan 33,000 berkuda, 120,000 berjalan kaki untuk melawan pemerintahan Hajjaj Yusuf As-Saqafi dan juga Abdul Malik bin Marwan kerana kezaliman dilakukan oleh dua orang ni lah. Menandakan Ibnu Ash'as, seorang tabi'in yang besar pun, keluar daripada pemerintahan yang zalim. Beliau tidak dikira sebagai khawarij, tidak dikira sebagai khawarij. Ramai 33,000 orang, 120,000 jalan kaki. Ini lebih hebat demonstrasi kalau nak banding dengan tempat kita lah. Ini berlaku pada Ibnu Ash'as. Begitu juga ada